Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in, wa summa ila arwahi walidina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li ajdadina ولجداتنا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita panjat kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak lain dan tidak bukan untuk sekian kalinya masih lagi kita terus mampu untuk memanfaatkan baki-baki umur, baki-baki roh yang masih ada pada jasad kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini bakal membuahkan segala-galanya yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pagi ini kita akan terus kepada siri yang ke-182. Siri yang ke-182, kita akan masuk pada ayat 75 sehingga ayat 89, satu muka juga untuk pagi ini. Sebab ada juga yang sebut, Ustaz, tak boleh Ustaz 2 muka surat sampai 1 jam setengah, panjang sangat. Jadi kadang-kadang hilang fokus. Betul juga tu. Hilang, betul juga. Tak apalah, kita ambil satu muka pagi ini insya-Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah sebelum itu kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, untuk sekian kalinya jangan pernah Engkau jemu untuk menerima permohonan kami ini ya Allah. Engkau sampaikanlah juga selain daripada kebaikan ini untuk diri kami, sampaikanlah juga untuk kedua ibu bapa kami ya Allah, kepada kedua mak mertua, pak mertua kami ya Allah, kepada abang adik kakak kami ya Allah, kepada mak saudara, pak saudara kami ya Allah, kepada keseluruhan nenek moyang kami ya Allah, kepada guru-guru kami dan juga kaum muslimin muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, dengan asbab musabab kebaikan ini ya Allah, Engkau rahmatilah mereka, ampunilah mereka, tempatkanlah mereka bersama orang-orang yang soleh ya Allah. Luaskanlah kubur mereka ya Allah, jauhkanlah mereka daripada azab kuburmu ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا الله ولا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا جميعا يا الله فهم النبيين وحفظ المرسلين. افتح علينا يا الله فتوح العارفين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Baik, insya-Allah sama-sama kita akan terus kepada ayat 875 pada muka surat 347 sampai ayat 89 insya-Allah. Jadi kalau ada di sini yang ada dalam grup Mari Mengaji dengan Ustaz Din WhatsApp tu, tolong copy link dan juga tolong hantar dalam grup tu. Mungkin ramai yang tak maklum. Biasa kelas kita pukul 7.30,
tadi disebabkan oleh kuliah tazkirah di masjid, saya biasalah subuh lewat lah ni, jadi lewat sikit lah, terpaksa ganti penceramah yang dah tak hadir. Baik, insyaAllah kita terus kepada ayat 75 sehingga ayat 89. Macam biasa kita mulakan dengan kalimah lafaz a'udzubillah dengan kuat sama kali insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'maun. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. Boleh waqaf di situ, waqaf jaiz. Wa abauna hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وقف جائز di situ. وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله Qul fa'anna tusharun. Baik, kita tengok round yang kedua dari sudut hukum tajwid daripada ayat 75 insya-Allah. Walau ra terbaikkan ra, jangan duk rahimna rahimna rahi tak mau rahim, tak mau rahimna. Mim dengan nun jadi izhar syafawi. Rahimna hum wa mim dengan waw di situ kita panggil dia izhar syafawi, cuma izharnya disebut sebagai akada wa asyadu izharan, izhar yang perlu dikuatkan, maksudnya tekan bibir mulut kita dengan kuat tanpa gunnah. Walau rahimnahum wa, nampak beza tak dengan himna, mim dengan nun dengan mim dengan waw di sini. Cuba tengok bibir mulut saya, walau rahim biasa, him nahum hum wa, bila hum wa tengok bibir mulut saya ditekan hum wa, gitu. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim, nampak selesai itu kan, wa kashafna ma bihim, okey. Wa kashafna rah jahra na ma bihim, dengan dibaca dengan bihim, he tak mau hi.
bihim. Nampak itu, bihim, tekan bibir mulut elok-elok. Di sini idgham mutamasilain, idgham mislain saghir, idgham kamil, idgham syafawi, boleh panggil belakang. Ma bihim, lepas tu min ikhfa nun dengan dad matikan ra. Durrin, di sini ramai nak ni hotel-hotel tak ada lagi kan. Kita nak baca dengan ra terbaik kan, ra nipis di sini, duri itu. Durrillaka, durrillah. Jadi ra di sini, ra berbaris ni berbaris dua di bawah. Jadi ra di sini, ra kita nak hukumkan dengan ra terbaik kan, ra nipis. Tolong jawab Ustaz. Tolong jawab Ustaz. Anak-anak murid hak hotel-hotel hak lama-lama ni, kita nak tebalkan ra ataupun nak nipiskan ra, nak dibaca dengan dur ataupun dur ataupun durril, durril, durril. Kan Cikgu Jun kita dia kata nipis. Okey lain lagi, tunggu jawab seorang dua lagi. Hari ni orang buat ayat tak ada, dia pergi sekolah. Hari usahawan apa kalau pula, aduh tak ada lah lemon panas. Nipis. Okey lah, 3 orang hentak nipis, maka dah faham dah tu. Kan. Maksudnya apa? Maksudnya baris 2 di bawah tu asalnya baris ra tu berbaris kasrah, betul tak? Berbaris kasrah, ri, matikan nun, rin. Jadi kita nak tengok asal baris tu. Jadi dia baris kasrah. Bila kasrah maksudnya apa? Dia hidup jadi nipis. Bila nipis nak baca macam mana? Duri. Tengok muka saya. Min durril. Jangan durril. Duri. Sebab du tu yang du gitu. Du. Tarik muka kita. Min durril lalaju. Boleh faham semua nah? Ada 15 orang dah ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Ini tempat-tempat yang tuan-tuan kena bulatkan dan nak kena perbetulkan bacaan dia. Kan? Nak kena perbetulkan. Kadang-kadang kita tahu tapi kita baca min durril. Oh, sedap tu. Sepatutnya min durril lalaju. Itu nak kena jaga dah. Lillajaju fi tughya tughyanihim ya'mahun. Him ya, mim dengan ya izhar syafawi, ya'mahun. Hun itu dengan ma'arif disukun. Sedikit lagi penambahan pada min dur rilla laju. Jangan dibaca dengan rilla laju, re tak mau, rilla laju. Boleh dah insya-Allah. Durrilla laju. Selesai. Walaqad akhadna. Qalqalahkan dal. Akhadna. Akhadna. Dal tu jangan akhadh, ada qalqalah di situ tak mau. Ini yang ramai baca akhadna, nahum bil mim dengan ba jadi ikhfa syafawi. Bil adha, dengan duk baca dengan bil adha, bil tak mau bil. Walaqad akhadnahum bil, mim dengan ba fahamlah kan, izhar syafawi di situ. Letak bibir lembut-lembut ataupun direngangkan, jangan ditekan sampai akhadnahum dah jadi idgham. Kita nak dengung di sini, dengung dengan ikhfa hum ataupun hum, jangan sampai ditekan. Okey, lepas tu bil azabi, jangan dibaca dengan bil tak mau. Bil azabi famas adza la jahrab bi famastakanu dengan takanu li rabbihim وما يتضرعون. Waqaf di situ. Baik. Kita waqaf dengan ma'arif disukun juga. Seterusnya hatta kan kita panjangkan dengan apa? Dengan mat apa tu? Mat asli pada mat munfasil, mat jaiz. Ta dengan lajah Arab dulu, jangan dibaca hatta tati tu, hatta iza tu semua dengan lajah Arab dengan mat munfasil. Fatahna sama alaihim him itu baban za bagi dua berjumpa dengan zal jadi ikhfa
ذا عذاب bin sya bagi dua dengan shin jadi ikhfa. Syadidin idza jangan syadidin tak mau din azabin syadidin idza hum fi idza la jahra hum fi mim dengan fa jadi ikhfa ya, izhar syafawi tapi izhar yang kuat. Hum fihi mublisun qalqalah kamba mublisun, selesai di situ dengan arid disukun. Seterusnya ayat 78 wa huwallazi, kita panjang dengan mat mufasil 4 harakat. Ansya ikhfa di situ. Syaa ni syaa Melayu syaa lakumus sam'a mim dengan ain di situ kita panggil apa dia, mim mati dengan ain, izhar syafawi. Sam'a wal ab qalqalah kembar itu absar wal afidah dengan afidah. Mentang-mentang bini dia nama bedah, dia pun afidah. Amboi kan, bedah bukan bedah afidah dadidu wal absar wal afidah idah dah. Itulah je. Kalau kita bunyi idah, bunyi huduh sangat, idah jadi kerah. Lepas tu qalilam lam wajibul idgham ma'al gunnah kamil. Lamma tashkurun ma la jarat tashkurun, selesai. Wa huwa alladhi zara'akum fil mim dengan fa pula jadi izhar syafawi sama juga dengan kada wa asyadu izharan. Kum fil ardi fil tak mau fil ardi wa ilaihi tuhsyarun selesai. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful lail, kan di situ kena jaga. Wa huwa alladhi yuhyi, jangan duk yuhyi, ini pun sama juga orang utara lah ni, duk yuhyi wa yumi kan. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu wa lahu tafkhim kan kha itu tila la jara fil laili wan nahar fil laili wan nahar rotabal di situ nah. Afala ta'qilun, afala ta mentika ain ta'qilun, selesai. Bal qalu mithla ma lal awwalun lepas tu waqaf dengan arid disukun. Qalu ma mufasil di situ. Aiza dha mitna, semua tu dha mitna dengan jarab. Wa kunna ko tak mau wa kunna kaki kunna wa kunna turaban tu idgham ma'al gunnah tapi idgham naqis. Ban wa 'idhaman man izhar syafawi, izhar halqi. Inna gitu. Inna lamab'uthun. Tengok Kak Asmah ni, mak menakan kita, mak ndak kita baru masuk ni. Ingat tak saat habis tazkirah di masjid depa bagi apa? Depa bagi nasi lemak bungkus daun pisang. Ingat nasi lemak Cik Allahu Akbar.
Tak apa, minggu depan cuti sekolah dah. Minggu depan cuti sekolah, kita balik, kita pergi cari nasi lemak cik Oma kan. Sebungkus tak cukup, 2 cungkuih tak apa kenyang, 3 bungkuih lagi tak apa nak kenyang, dia kena 5 bungkuih seorang. Ustaz ni makan ke melahap Ustaz. Nak bagi tahu kita apa, sedap kan. Kena pula dengan pulut sekaya, mau benda kita buat jahanam begitu. Jahanam. Lepas tu tak apalah, bawa jala, pergi duduk menjala kot Padang apa, habis semua pulut-pulut tu. Tak apa dah no. Baru berbaloi kan. InsyaAllah. Tak apa, kita tengok lah minggu depan cuti sekolah. Okey, sambung balik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ustaz ni duk cerita pecah telur ayat liam meleleh. Macam mana nasib? Okey, boleh lah. Okey, lepas tu di situ ainna lamab'uthun. Terusnya laqad qalqalah kendal. Laqad wu'idna laqad wu'idna aid qalqalah dal nahnu wa abauna wa aba lajah wa aba tak mau itu wa aba mak muttasil, mak wajib 4 harakat. Na lajah harap. Hadza min qabl, di situ hadza lajah harap. Kan laqad wu'idna nahnu wa abauna hadza min ikhfa qabl kalau slow qalqalah kan ba, lepas qalqalah ba kita angkat lidah kita ke lam, min qabl, dah cukup. Jangan baca dengan min qabl. Sampai qabl kita hidupkan ba tu pula. Qabl, dah cukup. Qabl, dah cukup. Min qabl, dah cukup. Okey, lepas tu boleh waqaf itu, kita ambil balik pada wa abauna hadza min qablu in hadza. Ada orang tanya saya, Ustaz, bila kita dengung nun dengan qaf ini Ustaz, boleh kita nak dengung macam mana? Kan nun dengan qaf. Jadi nun dengan qaf ni ikhfa. Nun mesti disembunyikan di sebalik makhraj huruf qaf. Tapi kalau kita dengung macam ni, min qablu, dia tak capai ikhfa tu. Maksudnya kita tak masuk, kita tak duduk bersebelahan pada makhraj huruf qaf. Dia kena jadi, kalau kita nak baca dengan idgham mudah. Min qab, tu dah jadi idgham. Min qab. Tapi kita nak dengung di sini, dengung dengan ikhfa. Ikhfa. Jadi jangan sampai sekadar min qab. Dengar bunyi itu, bunyi tabai nak masuk pada makhraj huruf qaf. Min qablu. Jangan sampai tu dah sampai jadi idgham dah. Kita dah masukkan nun kan, kita dah masukkan nun pada makhraj huruf qaf. Tak dapat ada program hari anugerah hari ni, betul tuan-tuan. Hari ni anugerah lah, hari macam-macam lah sekolah tu kan. Tak dapat nak dinafikan, tak apa cikgu ku, no problem kan. Saya mati pun cikgu ku boleh ngaji lagi. Ada rujukan YouTube ada, jangan risau, insya-Allah. InsyaAllah ada YouTube di sana. Melainkan YouTube tutup ya, tak boleh buat apa kan. InsyaAllah kita cuba copy semua link tu, InsyaAllah. Ridwan ada simpan tu, soft copy dia tu dalam bentuk simpan dalam laptop, dalam kita punya dalam kita punya hard disk. Simpan semua. Mudah-mudahan insyaAllah boleh lah. Okey, selesai. Okey, terus kita kepada, jadi kita nak dengung di situ. Kalau pangkat awal tak apalah Ustaz, kita baca saja wa abauna hadza min qablu, hantam sajalah labu. Jadi min qablu dengung saja. Tapi bila dah masuk kepada pangkat kemahiran, kita kena dengung nun pada qaf itu, mesti nun yang mati itu dibawa pada hampir kepada, ataupun hampirlah senang cerita kan, disembunyi di sebalik makhraj huruf qaf. Itu bahasa mudah dia. Min qablu, nampak bunyi dia, min qab. Tapi jangan sampai min qab, itu dah jadi idgham. Min qab, sekadar itu. Jangan sampai min qablu,
Itu dah jadi idgham, ikhfa' di situ dia tak jadi ikhfa' huruf qaf. Yang faham. Yang tak faham jangan duduk buat pening kepala dulu. Kan? Jangan duduk buat pening kepala dulu. Simpan dulu. Kita lepas ni panjang cerita dia lagi. Nanti kita bagi faham. Tak apa dah. InsyaAllah. Baik. Okey, seterusnya di situ min qablu in hadza, inha izhar halqi, nun dengan ha jadi izhar halqi. Hadza nampak, hadza itu semua dengan lahjah Arab belaka tu. In hadza za Melayu lagi, zizu za mak mufasil, illa yang macam illa hadza illa la illa Melayu, illa la dengan lahjah Arab dengan mak mufasil panjang. Asati asa Melayu, sasisu asatirul nampak, asatirul rul tak mau, asatirul awwalin. Nampak? Boleh nak? Nak kena jaga. Maksudnya di situ laqad wu'idna hadza laqad wu'idna nahnu wa una hadza min qabl. Berhenti. Wa abauna hadza min qablu in hadza asatirul awwalin. Asatirul pun sama, bila dia bagi kasrah itbaq, dia tu masih kekal dengan itbaq, tapi cumanya jangan disampai asatirul. Nampak sangat kita tak mengaji bertalaqi. Jangan sampai asatir, sebab dia bagi kasrah itbaq dia berkurangan sekadar asatirul. Jangan sampai asati jadi ta, sudahlah asatirul. Rul dengan rul awwalin. Boleh, selesai. Qul limanil ardu, qul lima lam dengan lam jadi apa dia tu, diidghamkan lam dengan lam mutamathilain lah, dua huruf yang sama. Okey, qul limanil ardu, nil ratbal, duwa man nun dengan fa jadi ikhfa di situ. Fiha ha dengan lahjah Arab, fiha bukan fiha dengan lahjah Arab dengan mat munfasil 4 harakat. In kun semua ikhfa tu betul kan, dengan in kuntum dengan in kuntum tak mau, tinggal lah geng-geng pida 8 pida 12 kok diang semua salang tu tinggal kerja buat pida tu tak mau dah nah. Ni pida bla lana bulu megak dewa yang hitam kalau zalun, tinggal sak tak mau duk in kuntum tu nah. Apa faham tak ni duk pida ni orang Kedah yang faham. Orang Kedah yang faham pida 8 bukan pida. Itulah jaharapnya nak ajak pergi. Bukan pida didu. Boleh dah? Baik. Jadi di sini qul limanil ardu wa man fiha, bariskan dulu in kuntum. Jadi kata in kun, nampak? Jadi kuntum, apa yang baca kuntum, kakiku, patutnya kakiku tu kita ambil asah dulu. In kakiku kuntum, nak bagi mudah. In kuntum ta'lamun, ta'lamun, mim dengan ta izhar syafawi. Seterusnya waqaf dengan arik disukun macam biasa. Seterusnya sayaquluna lillah,
nalillah. Nalillah, le tak mau. Nalillah, nalillah. Tu kan 4 lah. La kan la lillah, lillah. Waqaf elok di situ. Berapa harakat boleh ni ustaz? Boleh ada 4-6 harakat. Sama juga arik disukun. Seterusnya, qul afala tadhakkarun. Ustaz, kenapa jadi arik disukun? Saya quluna lillah, tak ada alif pun. Tu soalan yang bagus. Soalan yang bagus. Ingat kalimah Allah ini alif pada lafzul jalalah Allahu. Lam alif itu dihazafkan. Kenapa dihazafkan? Dari sudut resam orang tahu Allah itu orang sebut panjang. Orang tak sebut Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang sebut Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la, Allahu. Semua orang tahu. Nak membezakan apa dari sudut resam? Nak membezakan dengan nama yang disebut sebagai Afara'aitumul Lata wal Uzza. Pada kalimah Al-Lata, nama Tuhan berhala. Al-Lata, nama Tuhan kita Allah. Nama berhala Al-Lata. Okey, cuba tengok Al-Lata wal Uzza itu kan. Kejap kejap saya nak tunjuk. Kejap, kita cari bagi contoh, tak kita tuan-tuan tengok. Okey. Salah. Ya. Sekejap. Ya, kita nak cari kalimah afara'aitumul Lata wal Uzza. Fakhrun Nur cari Ustaz. Allahumma salli ala wa manat ats-tsalitsah. Ya, nak tunjuk ya. Afara'ai Fakhrun Nur. Surah An-Najmi ayat 19 tu. Tuan-tuan buka tengok surah An-Najmi ayat 19 pada muka surat. Pada muka surat, senang anak murid ada sini. Kita kadang-kadang bila mengajar daripada pagi tadi ni tuan-tuan, dia berserabut kepala. Okey. Ayat 19. Okey, nampak pada muka surat 526. Tuan-tuan cuba tengok muka surat 526. Nampak muka surat 526. Okey, tuan-tuan cuba tengok pada ayat ke-19, afara'aitumul Lata wal Uzza. Lepas lam tu ada tanda panjang huruf mat asli, ada kan? Okey. Sama tak pada kalimah Allah? Tu specialnya. Bila sebut kalimah lafzul jalalah Allahu, tak payah dah. Tak arti nak voice Ustaz, tak apa, tak payah. Cuma nak bagi tahu kata di situ adanya alif kecil. Pada kalimah Allah tidak ada alif kecil. Ini adalah resam dari sudut resam Osmani. Memang diittifaqkan oleh sebahagian ulama nak menunjukkan, nak membezakan di antara nama Allah dengan nama Al-Lata wal Uzza. Boleh faham no? Dia tak ada kan? Dia tak ada pada kalimah. Kalau kita nak waqaf di situ, maksudnya sayaquluna lillah. Tak ada alif pun, tapi kita baca dengan panjang dia boleh sebagai hukum apa? Lam alif ha. Sebelum ha tu ada alif. Maksudnya jadi apa? Ma'arif li sukun lah.
Ma'arif disukun. Panjangnya 2, 4, 6 harakat. Sebab apa? Di sini selalu kita panjang pendek. Jadi kita panjang tak berapa nak panjang. Sayaquluna lillah. Gitu ya. Sedangkan yang sebelum tu asatirul awwalin. Panjang. Situ ma'arif disukun, sini pun sayaquluna lillah. Ma'arif disukun juga. Boleh lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua okey kah? Komen sikit. Faham Ustaz? Faham. Nak bagi senang hati saya tuan-tuan faham. Boleh lah. Lepas ni kalau jumpa Allah tu, wallah, kita panjang elok. Boleh lah, insyaAllah. Qul afala tadhakkarun. Sayaquluna lillah. Ni lillah, tak madah buang-buang dalam parik gila apa buang dah. Lillah. Qul afala. Qul yang dibaca dengan qul. Qaqiqu qul. Qaqiqu qul. Qul. Kan? Faham Ustaz? Kola ketil, jelas. Anak murid ni tak apa. Orang bidang qiraat kan, tak faham mana luku kepala dua dah kan. Bubuh tadai tu. Bagi berkedai elok-elok kan. Kan? InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan anak-anak murid ramai dalam ni. Dah ada 50-60 orang ni pakat-pakat faham belakang dah. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan. Baik. Jadi di situ qul afala, jangan dibaca qul afala, qul afala, la lahjah Arab itu tadhakkarun. Selesai. Seterusnya qul mar rabbus sama, qul marra. Qaqiqu qul marra. Kan? Qul marra. Baik. Qul mar rabbus samawati. Tu qul, nun lam dengan ra tak ada apa hukum lah. Marra, nun dengan ra jadi izhar, jadi idgham bila gunnah kamil. Marra. Jangan dibaca dengan mar. Jangan digerakkan lidah berlebihan di sini. Sebab ra tu ra tebal, ra berbari fathah. Tapi ra-nya ada syaddah. Ra ada syaddah. Bila ada syaddah, idza ra'in musyaddadin fala tukarrirannah. Apabila ra yang ada syaddah, jangan kita gerakkan lidah berlebihan. Jangan sampai qul mar bunyi mar sampai macam tu. Marrab. Ini selalu Fakhrul Nur yang tak buka kelas tu, perhatikan pada Fatihah. Anak-anak murid kita tu suruh dia baca. Ramai yang baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu nak kena jaga. Itu pun pada saya, bagi orang yang duduk mengaji ini, dia suatu keaiban. Nak kena jaga pada ra yang ada syaddah ini lah. Boleh gerak tapi jangan sampai mar. Gerakkan itu berlebihan. Mar sampai kadar mar. Macam mana nak buat pula kerana nak ajak anak-anak murid ni, dalam ni ramai yang duduk buat kelas dan sebagainya. Macam mana kita nak buat? Kita tekan makhraj huruf ra tu, tekan bagi lidah kita rapat pada makhraj mar rabbus. Yang duduk bunyi itu bila mar lidah kita duduk main di langit tak rapat. Bila tekan rapat mar rabbus. Tak tahulah kalau setara ni mengajak tak faham lagi tu. Allahu Akbar. Tak tahulah kan. Siap tunjuk lagi lidah dan sebagainya. Mudah-mudah bagi faham lah insyaAllah. Jadi jaga di situ. Qul mar rabbus sama. Nampak? Qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbil ra tak ma ra. Wa rabbul wa rabbul arshil azim. Shil rabbul arshil azim. Waqaf di situ. Kan ra tebal. Rabbul sama bul ar. Ini ra tak ada syaddah. Hantam saja labu. Nak gerak lidah macam mana pun.
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم عرش العظيم عرش الشي tak mau syil azim boleh nah insyaallah sayaquluna lillah macam tadi arif disukun lil tak mau lil qul afala gengkok diang fala gengkok la ketil afala qul afala tattaqun selesai qul man biyadihi qul ubah qul man bi enggam man bi letak yang tak nak man bi ini bagi hak geng-geng jahil tak ngaji bulat elok-elok kita nak dengung dengan dengung ikhfa syafaf iqlab dengan ikhfa di situ nama hukum iqlab tapi kita nak dengung cara ikhfa man biyadihi malakutu kulli syai malakutu kull yang dibaca dengan tukul kul bubuh tukul atas kepala bawah hantau tukul kan tukulli syai'in idgham ma'al ghunnah idgham naqis di situ wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi wa la jarak ru alayhi waqaf di situ seterusnya wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kukul ikhfa semua nun dengan kaf nun dengan ta tum ta'lamun tum ta mim dengan ta izhar syafawi ta'lamun seterusnya sayaquluna lillah baik maksudnya di situ kita panjang lillah selesai qul fa anna qul dengan qul qul tak mau qul fa anna wajibul ghunnah na tusharun fa anna tusharun selesai dengan arif disukun di situ okey insyaallah ya saat ada ujian sikit ada orang minta location saat kita hantar saat kat mereka okey dah selesai okey kita ambil balik round yang ketiga insyaAllah kita sama-sama perbetul bacaan-bacaan yang kita baca salah tadi pertama pada baris yang pertama jangan dibaca dengan mindur jangan ditebalkan sebab di situ ra tu ra nipis macam mana nak buat min durri guru saya Ustaz Ikmal Zaidi bekas Imam Besar Masjid Putrajaya dia kata apa duri din bukan duri lalaju yang ni pun Syekh Fakhruno kita tak sempat nak mengaji dengan saya dulu bab-bab ni kan talaqi tasmi' saja nak bagi ligan bagi habis muqarrar kan baru hari ni jumpa betul tak biasa kita baca mindur betul tak durril lalaj itu yang pertama lah yang lain tu tak ada masalah kot yang lain pada sayaquluna lillah kita panjangkan macam mana kita waqaf pada tempat yang lain. Okey, wallahu alam tak ada apa di situ. Selesai. Okey, kita ambil balik pada ayat 75 sama-sama baca perbetul balik pada tempat-tempat yang saya dah baiki tadi insya-Allah. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurril lalajju fi tughyanihim ya'mahun walaqad akhadnahum بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون
حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Baik, kita akan masuk round yang terakhir, round yang keempat untuk muka yang sama. Untuk round yang keempat kali kita baca. Macam biasa tuan-tuan, kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk sekian kalinya, ya Allah, janganlah Engkau pernah jemu menerima permohonan kami ini, ya Allah. Kami yakin adanya kebaikan untuk kami pada pagi ini, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, tidak lain dan tidak bukan. Kebaikan itu keseluruhannya juga, ya Allah, Engkau sampaikanlah kepada kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kepada kedua mak mertua, pak mertua kami, ya Allah. Kepada abang adik kakak kami, ya Allah. Kepada keseluruhan nenek moyang kami, ya Allah. Kepada mak saudara, bapa saudara kami, ya Allah. Kepada guru-guru kami keseluruhannya, ya Allah. Kepada kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Dengan asbab kebaikan yang kami berikan kepada mereka pagi ini, ya Allah, Engkau rahmatilah mereka, kasihlah mereka seperti melebihi kasihnya kami kepada mereka. Engkau luaskanlah kubur mereka, tenangkan roh mereka, rahmatilah roh mereka, ampunilah dosa mereka, tempatkanlah mereka, ya Allah, bersama orang-orang yang saleh, ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Kita terus dengan ayat 75 insya-Allah untuk round yang terakhir. Sama-sama perhatikan, baca bagi betul insya-Allah. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ
ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون صدق الله العظيم سبحان الله ثم الحمد لله الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita pada pagi ini pada siri yang ke-182. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bersama, dan khasnya yang lebih besar adalah untuk arwah ayah saya yang telah meninggal, arwah mak ayah tuan-tuan yang telah meninggal, arwah mak ayah mertua saya yang telah meninggal, arwah ayah mertua tuan-tuan semua yang telah meninggal. Itulah matlamat kehidupan kita. Itulah matlamat mencari kebaikan, terus mencari kebaikan demi kebaikan. Saya ingat tadi pada tazkirah subuh tadi, sedikit tip yang cukup bermakna dalam kehidupan kita. Pada hadis yang keempat yang disyarahkan oleh Ustaz Mustafa Abdul Rahman dalam kitab hadis 40, beliau mengatakan bahawa kehidupan kita ini yang pertamanya perlu didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa terus agar kita terus istiqamah sentiasa mencari kebaikan dalam hidup kita ni. Kena sentiasa terus merancang mencari kebaikan. Itu satu, supaya kita terus menerus istiqamah, artinya mencari kebaikan demi kebaikan, supaya dengan rancangan kita, dengan istiqamah inilah bakal kita mati kelak dalam keadaan insya-Allah kematian yang baik, penghabisan yang baik, yang disebut sebagai husnul khatimah. Selain daripada itu yang disebut oleh Ustaz Mustafa Abdul Rahman, dalam kehidupan kita juga perlu diperelokkan, diperbaiki,
segala amal ibadah kita ini dari semasa ke semasa. Semak balik apa yang kita hero dalam kehidupan kita dari sudut ibadah. Dan perbaiki sembahyang kita yang tidak beberapa nak khusyuk, cari kaedah-kaedah yang boleh menambah khusyuk kita kepada Allah. Perbaiki lagi bacaan mutu Al-Quran kita, mencari guru-guru dengan saya ni satu surat, cari surat-surat yang lain. Perbaiki bacaan kita supaya mati kita tidaklah bacaan yang kekal daripada mula-mula kita khatam dengan guru sampai hari ini. Itu benda-benda yang perlu difikirkan, yang dijelaskan oleh Ustaz Mustafa Abdul Rahman. Dan yang ketiga, jangan kita pernah mudah menghukum orang. Jangan sampai kita tidak seharusnya, bahasa dia tidak seharusnya, bukan tidak seharus, wajibnya kita tidak menghukum orang. Tengok orang kaki-kaki maksiat, orang yang tidak rajin ke masjid, ke surau, tidak rajin melakukan kebaikan, jangan kita duduk menghukum mereka. Ni mati, ni confirm masuk neraka. Kita pula menempatkan mereka dalam neraka. Kan? Jadi maksudnya jangan kita terus na'udzubillahi min zalik, kita doakan kebaikan untuk mereka. Begitu juga untuk kita. Jangan kita pernah rasa bangga dengan ibadah yang kita buat. Kita pernah rasa kita hebat dalam ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Kan kita duk mengaji Quran, orang nampak aku dia ikut ustaz dia tiap-tiap minggu ni, duk cerita Quran hebat apa semua. Tak payah. Itu bukan tujuan matlamat kita pun. Tujuan kita ini baca Al-Quran ini tujuan apa? Tujuan beribadah kepada Allah. Nak cari kebaikan demi kebaikan untuk menampung kehidupan kita. Dan sebagai yang paling besar, tanda syukurnya kita kepada Allah Ta'ala di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi yang tidak terhitung ini. Iaitu nikmat tak tahu nak cakap, makan, nikmat kereta, nikmat rumah dan sebagainya. Itu saja. Itu matlamat kita. Dan yang terakhir, jangan ada langsung di dalam hati kita sebersah zarrah yang disebut sebagai benda yang boleh merosakkan keikhlasan kita di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Itu yang kena jaga. Jangan langsung ada dalam hati pasal nak menunjuk, pasal nak bagi tahu ke orang aku kaki ibadah, aku ni mesti duduk di depan saf pasal aku ni kaki ibadah. Orang tu, oi dia ni hebat ni, subuh duk boleh main awal dan sebagainya. Jangan ada itu dalam hati kita. Orang kata tak apa, tapi bukan hati kita yang redha dengan apa yang orang kata. Takut Allah Ta'ala ingat dia hanya menerima ibadah yang betul-betul kita laksanakan dalam keadaan kerana dia, bukan kerana makhluk. Jadi sekadar itu dulu untuk pagi ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada pagi Selasa nanti insyaAllah dengan tazkirah di awal pagi selepas subuh dengan bacaan waqiah. Dan kita akan sambung dengan kelas mari mengaji pada hari Selasa insyaAllah. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak elok saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila'a ahzanina wa zahaba humumina wa umumina ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ya Allah mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa fi'lan wa qawlan wa niyatan ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna as-sihhata was-salamah wal-afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سيروا على بركة الله.